Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita dah sampai ke hari ketiga, odok. Okey, odok day 3. Hitung hasil tambah kuasa dua sempurna antara 30 dengan 50. Jadi kat sini kita nak tengok apa tu kuasa dua sempurna. Itu yang you kena faham dululah. Apa itu kuasa dua sempurna. Okey, kuasa dua sempurna ni, sebelumnya kita hafal lah. Kita nak antara 30 dengan 50. Let's say you tak hafal, you start dengan 6 kuasa 2, 36 kan. Tapi sebelum tu kita ada 5 kuasa 2, 25. So kita akan start daripada dia nak antara 30 dengan 50. So 25 tak payah ambil lah. So you listkan balik 7 kuasa 2, 49, 8 kuasa 2, 64. Okey, dia nak antara 30 dengan 50 je. So apa yang kita boleh buat ialah 36 tambah 49. So kuasa 2 sempurna dia apa? Inilah kuasa 2 sempurna dia. 36 dengan 49 ni kita panggil dia 64 pun kuasa 2 sempurna jugalah. So ini kita panggil dia kuasa 2 sempurna. Okey. Bila maksudnya bila ada suatu nombor 8 kali 8 64. 64 ni kuasa 2 sempurna. 6 kali 6 36. Ini kuasa 2 sempurna. Okey, bila hasil darab tu dapat dikumpulkan menjadi pasangan yang sama. 6 6 8 8 36 64. Ini adalah kuasa 2 sempurna. Tapi sebab dia nak 30 dengan antara 30 dengan 50 je. So that's why kita akan buat 36 tambah 49. So jawapan dia 85. Okay. So easy kan? InsyaAllah A+ dalam tangan. Okay, bye.